bukan pemangkin. Tuan-tuan dan puan adalah pemangkin kepada negara bangsa. Jadi marilah teruskan supaya kita dapat menjadi seorang yang berjaya untuk sama-sama menjayakan matlamat negara. Saya dilahirkan masa Jepun mula nak meninggal Melaya lah ketika tu. Jadi masa saya kecil dulu, mak ayah saya meninggal. Kemudian saya duduk dengan Tok. Dalam kita mengajar matematik ni kan, nombor satu sekali sikap kita lah. Sikap kita ni, kita anggap budak-budak tu anak kita sendiri. Kita sayang dia, pandang dia, sayang dia. Jadi lahir satu perasaan kasih pada mereka. Bila ada satu perasaan kasih tu, saya nak mengajar dia, betul nak mengajar dia sampai dia pandai. Pada tahun, kalau tak salah, saya mulai daripada tahun 93, sekolah saya menerima hadiah insentif daripada UPSR Shell peringkat kebangsaan. Pada saya, kalau kita mahu mencapai satu-satu kejayaan, kita mesti ada satu pegangan yang kuat. Ini pegangan kunci rajin sebagai asas. Kemudian kita mesti sedar bahawa anak didik itu amanah Allah pada kita. Masa kita mula mengajar, kita pasang niat, aku mengajar kerana Allah. Bila kita mengajar murid, nombor satu sekali kita bimbing dia walaupun dalam matematik, dalam sains ke apa saja pun, sentiasa masukkan dalam situ mengenal Allah. Jangan lupa pada Allah. Saya harap sayangilah, kasihilah dan ajarilah anak didik kita, jatuhkan niat, aku mengajar kerana Allah. Walau dalam bidang apa pun cikgu cuburi, cikgu boleh mengangkat Negeri Sembilan ke tahap yang paling atas sekali. Cikgu Salmah ni adalah seorang guru yang betul-betul gigih lah dalam apa yang dia buat. Sanggup meluangkan masa, sepenuh masa, tenaga, mengorbankan wang ringgit dia untuk anak murid dia supaya dia seorang guru yang dedikasi dan semangat dan komited dalam apa juga tugas yang dibuatnya. Dia selalunya tumpukan perhatian kepada tugas dan tanggungjawab. Dia ni seorang yang perfectionist. Kalau kejayaan mestilah tak boleh kurang daripada 100%. Satu lagi yang saya tak boleh lupa, pergi mana-mana buat latihan belajaring. Jadi bila lawan dengan orang besar, kena bawa tianggul sendiri. Jadi kereta saya jadi mangsa lah bawa tianggul. Beliau seorang pendidik yang amat tinggi, komitmen dan accountability. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak JPNS, juga kepada pihak PPD daerah Kuala Bilah yang telah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati mencalonkan, seterusnya menganugerahkan saya tokoh guru Negeri Sembilan tahun ini. Kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan.